Rahim, saudara moderator dan ahli panel sekalian. Saya minta Datuk Seri Hafizi jawab kalau yang saya nyatakan ini pertanyaan. Kalau saya yang nyatakan itu adalah pandangan, ulaslah. Without fear or favor. Nombor satu, ini saya tanya ni, bukan saya kata, bukan saya tuduh. Adakah sekarang ni tiba-tiba bila keluar laporan RCI ni, tiba-tiba polis boleh bertindak, tiba-tiba SPRM boleh bertindak. Dulu kan kita punya polis memang kenalan dunia dengan keupayaan penyiasatan. SPRM diberi segala kekebalan kekuasaan. So adakah saya tengok, adakah ini oleh kerana Perdana Menteri mengatakan semua bertindak, baru bertindak. So adakah itu seperti kata SPRM ataupun polis bertindak apabila ataupun dikawal oleh Perdana Menteri? Satu soalan ya. Keduanya saya kata apa nak jadi pada negara kita ni? Minta maaf saya kata memang ya tabung haji ni mesti apa Datuk Nik sebut tadi kan. Ini the core of orang Islam. Tapi pekai Islam pun dia curi, dia salah guna. Tak boleh nak kata apa nak jadi negara kita ni. Basic principle sebagai finance management kan. Kan dah kata kalau dah liability jauh dah melebihi aset, takkan kita nak bagi hibah ataupun dividen. Tapi dibagi juga. Cara menipu. Bonus, kalau di dalam company saya kata, kalau dah untung banyak, bolehlah bonus. Ini rugi. Tipu lagi. Sama-sama dia. So, saya kata, itu tabung haji teruk dah tu. Presiden. Tapi itu kecil. Itu kecil pada saya. We're talking about Datuk Seri sendiri. Sampai ke negari dulu. Bercakap pasal YMNDB. Bercakap pasal feedlot. Bagi duit 250 juta di hutang, beli kondo. Belum lagi ada 3 Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri. Satu, the worst kleptokrat terburuk dalam dunia. Ada Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, 169 juta di safe house. 7 juta ringgit jongkong. Ada satu Perdana Menteri sedang dibicara, betul tak betul, saya tahu cerita lain. Maknanya teruk negara kita ni. Jadi, apa nak jadi negara kita ni? Itu ulas satu. Saya akhiri dengan satu benda. Mafia korporat memang betul. Saya cakap, saya saksi 16 tahun yang lalu. 2 orang yang disebut di dalam cerita mafia korporat cuba merasuah saya. Hari ini saya bentang, saya dah begitu sahabat-sahabat. Saya tak nak sebut nama dia, tapi itulah dia. So, minta jawab soalan dan ulas Datuk Seri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh? Saya tanya dulu. Kita kumpul lah, few. Okey. Saya Betty ya. Saya tak, saya nak masuk bakul dan angkat sendiri. Sebab saya tak minat tabung haji, saya bukan accountant, saya bukan ekonomis, saya agama pun tak ada. So, tabung haji tu memang tak minat. Tapi bila Anwar Ibrahim kata dia mungkin nak keluarkan RCI, saya pun pergi menyiasat. So, dalam penyiasatan saya mula dari Selasa sampai Khamis, 3 hari. Masa 3 hari tu saya kerja juga, gym juga. Tapi dalam 3 hari tu saya dah dapat 5 chapter dalam siri saya tentang tabung haji, which I publish first one on Friday. Okay. So, apa yang saya perlu? 3 hari AI, tolong saya menyiasat dengan bukan Anwar Ibrahim ya. RM120 saya beli SSM. Nah, saya nak tanya, ini SSM UJSB. Dia punya filing, total issue share capital is exactly RM1. How can a company that has
is created by the government specifically to hold 19.9 billion in asset from tabung haji, okay, can have a company that has that is capitalized at 1 ringgit. Okay. I beli SSM2. Saya boleh bagi SSM2. Okay, second question is, dalam bila UJSB tu ambil dia punya aset daripada tabung haji, dia is a paper transaction. But 300 million cash was given to tabung haji. Now 300 million cash tu datang dari mana? Sebab JSB tu tak ada duit kan? So datang daripada mana? So tadi you said that ada orang komen kata, oh ini duit siapa? Duit siapa? Kenapa tolong orang Muslim? Saya bukan racist dan saya think that sharing is caring. I cannot be bothered. My tax go to wherever. But kendalian wang untuk tabung haji adalah syariah compliant. Okay? Dalam 3 hari tu, saya bukan saja belajar tentang duit, ekonomi, auditing, tapi saya pun belajar tentang syariah compliant. Means riba, sukuk tu apa? In 3 days. Okay? Riba tu tak boleh, sukuk tu apa? Okay. So if it's Sharia compliant, can you actually use our money? It's not that I don't want to give you, but in your integrity of being Muslim and Sharia compliant, you must say to me, oh Betty, I'm so sorry, your money is not halal. You should say it to us. Okay? It's not that I don't want to give you. You should deny my money. Third question is, Rizal Merican said that this has nothing to do with UMNO or BN. What do you have to say to him? Thank you. Okey, Assalamualaikum. Saya selalu hadiri program Jajah Kancik, saya tak pernah tanya soalan lah. Tapi kali ni memang saya nak tanya lah kan. Saya kalau belum ni saya pernah panel ada atas dalam, saya pernah kata dia adalah anak lah. Okay. Apabila saya dengar penyerahan daripada Datuk Seri Rafizi, ayat orang utara katalah, apa yang mereka buat ni lebih kurang macam haram jadah lah. Itu ayat yang very simple lah. Okay. Okay. Kalau ikut dalam RCI, dia ada kata ada unsur politik dalam penentuan apa yang berlaku di dalam tabung haji lah. Saya pun heran tuan-tuan. Kenapa? Yalah, Datuk Seri Rafizi cakap tadi penyatuan ummah Melayu Islam. Okay? Kenapa mereka pilih tabung haji? Kenapa mereka pilih tabung haji? Kalau sepatutnya mereka tak pilih tabung haji, mereka pilih KWSP. Dana ni lagi cukup banyak. Kenapa dia buat pilih tabung haji? Ini saya nak tanya Datuk Seri Rafizi lah dengan Datuk Nick lah. Kenapa mereka pilih tabung haji? Kerana mungkin orang Islam kita ni dapat dividen tinggi, dia lupa. Jadi ini soalan saya lah. Kerana kita, mungkin pencerahan saya ni Datuk Seri, Datuk Nick boleh bagi tahu lah dekat orang-orang yang penyatuan ummah ni, yang umat Islam ni. Beria-ria dalam cerita bab politik ni. Okey, itu je. Dan satu, okey. So soalan pertama tadi, adakah polis bertindak hanya selepas Perdana Menteri bertindak? Itu soalan dia. Saya ulas dengan cepat lah. Ada 5 soalan. Kan? So yang Datuk Salim tanya tadi kan, satu, saya tak tahulah sama ada PM bagi arahan ke tidak ke apa kan. Tapi kalau
kalau tengok ni macam ada skrip lah. Dia macam telenova lah. Macam K-drama lah. Nak lepas satu kan. Dan selalunya benda-benda yang SPRM bertindak cepat dalam tempoh 1 tahun yang lepas ni, semuanya yang dia berlega balik mengenai isu yang ada kaitan dengan PM lah. Contohnya, saya disiasat SPRM. Cepat je. Kan, laju je. Sekarang tabung haji. Esok, Datuk Seri Ismail Sabri kena charge sebab 170 juta tu. Cepat je. Kita dah bertahun cerita kan. Jadi, saya tak tahu sebenarnya siapa kawal ke apa. Tapi I don't think it helps lah. Dia menguatkan lagi kesimpulan yang dibuat oleh orang ramai yang bahawa, for the lack of better word lah, is very hypocritical. Sebab tu saya punya nasihat selalunya kepada ahli politik lah semua kan. Actually campur tangan, salah guna kuasa ni is actually addictive. And then you gali lubang. Dia akan jadi makin dalam. You cannot get out of it. Jadi the best way is jangan campur. Supaya kalau jadi apa-apa, I do my job, you do your job, and kalau you tak buat betul mengikut undang-undang, then boleh ambil tindakan kan. Jadi dia malang lah, kerana on the one hand kita memang nak diambil tindakan. Tapi bila jadi macam ini, keyakinan orang ramai terhadap tindakan yang diambil, kalau ada kes pun nanti, sampai bila-bila dilekat sebagai political persecution lah. Kan? Dan malang tau. Dan padahal SPRM kita ni, dan juga polis lah macam Datuk sebut kan, sebenarnya ada kemahiran dan track record yang bagus. Saya tak rasa lah penipuan tabung haji ni, money trail dia is as sophisticated as 1MDB. Sebab saya tak rasa ada manusia lain segila Jolo. Jolo punya hebat ni, corner ni, entah dah pergi ke bintang turun balik semua kan. Tapi sehebat-hebat Jolo dengan all this money trail ni, dengan all the offshore companies, SPRM boleh trace tau. Dapat juga finally. Of course lah ada bantuan daripada orang dalam semualah kan. Javier Justo semua tu ada lah. Tapi maksudnya, especially kalau tengok yang 1MDB tu is one thing. Tak payah 1MDB lah. Tengok siasatan SPRM ke atas SRC. Dia boleh trace semua tau. Kad kredit, beli pemata, tak pemata, semua dia boleh trace kan. Maksudnya SPRM ada kemahiran itu, and they have done it before for a case that is even more complicated. Kalaulah SPRM ini dibenarkan, do forensic accounting, trace all the money semua ni kan, terhadap kes-kes tabung haji ni kan, most probably kita tak sampai ke peringkat sekarang lah. But let them focus independently macam kes 1MDB dulu lah. Dan macam Faizal katalah, kalaulah siasat daripada 2019, kita dah dapat balik duit itu, dah ada yang masuk, dan kita semua tahu bahawa yang ada nama atas kertas itu, yang sign itu semua macai. There are people behind it. Kalau overpay 4 bilion, kalau macam cerita overpay pasal transaction plantation dekat Indonesia tu kan, 4 bilion ringgit overpay. About 1 billion, transaction tu about $1 billion, $980 million something like. You and I know, macai GM dekat tabung haji tu bukan orang ambil 4 bilion lah. Dia tak berani, dia kena tembak. You know, he most probably ada orang di belakang semua tu. Jadi, biarkan SPRM buat kerja and correct. And if anything lah, kalaupun ada campur tangan PM, sepatutnya bukan soal nak gerakkan apalah. Bagi bajet tambahan kepada SPRM. Supaya SPRM pergi correct ni semua forensic accounting. Yang itu saya sokong.
Bagi bajet tambahan kat dia orang supaya dia be correct sampai ke sudah benda ni kan. Itu soalan pertama Dato' Salim lah. Soalan kedua, apa nak jadi Malaysia ni kan. The last ialah kita ada 4 Prime Minister sebelum Datuk Seri Anwar kan. Jadi daripada 4 orang tu 3 orang kena dakwa. Semua kes rasuah. Daripada Datuk Seri Najib dah ke dalam, Tan Sri Muhyiddin sekarang dalam court, and esok Datuk Seri Ismail Sabri. Aku tak tahu macam mana Datuk Ismail Sabri nak kona nanti sebab 170 juta tu dah tunjuk kat Satu Malaysia. Dia tak boleh nak kata bukan saya tak ambil, memang dah ada kan. So dia nak kona macam mana kan. Jadi saya share lah. And saya nak kata frustration tu pun saya dah pasrah. Saya dah pasrah yang masyarakat kita ni kan buat masa sekarang lah. Dia tak ambil pot, dia tak peduli. Dia tak peduli. Jadi kita nak marah pun tak boleh, kita nak kecewa pun tak guna kan. Maksudnya itu yang saya sebut ruginya Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar kerana kita ada 4 tahun untuk buktikan yang berbaloi tukar kerajaan, berbaloi kita pertahankan integriti. Kerana kesan dia kepada rakyat itu besar supaya orang kita terus benci soal rasuah daripada bila kita kalahkan BN masa 1MDB kan. But we wasted it. Dan dia kesan itu ialah sekarang lah. Kesan itu ialah you dakwa lah siapa pun, orang tak peduli dah. Sebab orang kata kau pun sama juga. Ahli politik semua sama. Yang konon nak lain sikit, dia masuk pilihan raya, dia join bersama, dia hilang deposit. Kan? Rakyat cakap macam tu. Kalau you tak korup, you hilang deposit. Biasa. Tapi itu tidak bermakna, walaupun kita pasrah, itu tidak bermakna kita boleh menyalahkan rakyat. Because I always believe that sebenarnya dalam masyarakat kita ni sebenarnya ada pertembungan 2 naratif politik. The contestation is always between 2 narratives. Satu naratif ialah perkauman dan agama. Kerana itu benda mudah. Baik yang Melayu ke, Cina ke, yang India ke. Yang Melayu akan kata sokonglah kami kerana kalau tidak Cina dengan India naik. Yang berkempen dengan orang Cina dengan India kata undilah kami kerana kalau kau tak sokong aku tak ada orang nak lindungi hak engkau bila PAS naik. Kiamat macam tu pusing-pusing kan. So there is one set of narrative. The antidote to that narrative ialah politik yang berkisar kepada 2 perkara. Integrity and competency. Apa yang Datuk Dr. Nick sebut tadi. Kejujuran, integriti dan juga kebolehan. Yang ini kalau kita berjaya angkat dengan baik, maka orang-orang pengundi sekarang yang Melayu ni lah, yang muda-muda ni, dia bukan tak ada otak, dia boleh fikir. Dia boleh fikir sebenarnya, actually yang dia orang kata ni masuk akal, they have proven ni, and my life most probably is going to be better. The fact that sekarang naratif perkauman dan agama menjadi dominan, sebabnya ialah kegagalan Pakatan Harapan memperkuatkan naratif antidot tadi. Dia sama macam kita sakit lah. You ada virus. You tak ambil antidot, memang virus tu, apa nama ni, berleluasa dalam badan lah. Politik pun sama. Jadi saya tak hilang keyakinan dengan rakyat. Marilah macam mana pun. Sebab tu saya tengok dekat social media thread semua kan. Sebab tu lepas kalah Negeri Sembilan, orang makin marah dekat Pakatan Harapan. Bila kalah, jawapan geng-geng Pakatan Harapan ini ialah, bodohnya rakyat kita memilih sentimen, tak memilih prestasi. That's, memberitahu orang hanya kerana dia tak menyokong kita, dia bodoh. That's not true. Itu hak dia. Dan sebenarnya itu kegagalan the progressive forces to fight the race and religion sentiment.
And you tak boleh nak cakap dengan orang, undilah saya kerana saya Anwar Ibrahim, saya anti sakau. It doesn't work like that. People observe over long period, consistency. Apa yang kita cakap, kita buat. Kita kata nak tolong, kita ada jalan. And unfortunately, we have destroyed that lah. Dan itu kesan yang kita terima lah sekarang kan. Jadi, cycle itu akan berlaku. Jadi, tugas yang kami ada, walaupun sekarang dalam parti yang kecil, ialah untuk kita memperkuatkan naratif antidote itulah. Naratif that is based on integrity, that is based on capability, on competence. Yang kita buat ni ialah usaha-usaha kecil itulah. And the tide will turn. The tide will turn. Kerana race and religion punya naratif ni tak pernah menyelesaikan masalah. Dia sama macam Trump, dia nak menang dulu, dia cerita macam-macam, dia main cerita perkauman right wing dekat US kan. Now Trump adalah the most unpopular president dalam for the last 30-40 years in US. Jadi masa nak menang, dia jual race and religion ni popular lah. Tapi expectation pengundi ialah lepas itu dia expect result. But mana you nak cari 30 bilion nak plug the hole? It doesn't work like that. Kan? Jadi sebab itu Datuk Salim, saya sebenarnya agak positif. I'm very optimistic about the future. Bila orang kata, habislah kita gini. Actually, it's a cleansing process. Dia akan cleanse satu. The choice for us, orang macam kita, adakah kita berani mengambil jalan susah 2-3 tahun dulu? Well, we are here. And jalan yang susah 2-3 tahun tu pendek lah. Anwar nak jadi PM 20 tahun lebih. And I don't think kita akan ambil masa 20 tahun lebih. I think 5-6 years we will make a big impact sebenarnya kan. Jadi so to that question lah, I think I'm very optimistic. Asalkan kita, asalkan saya tak makin gemuk ke apa je lah. I have to keep fit kan. So I'm quite optimistic. Sama juga dengan Gen Z yang orang kata, apalah budak Melayu semua ni tak kisah semua. Well, that's because we haven't spoken their language. We haven't done enough. And unfortunately, bila PH jadi kerajaan, it was in a bubble kan. Nasib baiklah saya dengan Nick, we went out of the bubble and see how it goes from there lah kan. Very quickly soalan Betty, RM1 share capital, actually that's quite common. It's quite common sebab kalau you capitalize banyak, and SPV is always like that, bukan saja kerajaan lah. I remember dulu, contohnya kalau oil and gas, kalau Petronas nak buat investment 1 billion overseas ke apa kan, of course you incorporate offshore lah, dekat Guernsey ke Jersey Island ke apa, offshore punya tu kan. Tapi selalunya you put a very small capital amount lah, $100 ke $10. Sebabnya begini, when you capitalize a big amount, that money is locked. And by akta syarikat di mana-mana negara lah mostly, when you want to take back the money, the capital, you kena pergi court untuk liquidate. And untuk winding down, it's so panjang. So kalau company yang dimiliki penuh oleh kerajaan and is SPV, and selalunya juga ada implicit or explicit guarantee daripada kerajaan, then selalunya RM1 is quite common lah. Your second question is about duit, okay, halal haram semua ni kan. Saya bukan bekas Menteri Kewangan. So I can't, but I think so-called explicitly non-halal revenue yang sin tax ni is put separately. Cuma ialah dalam consolidated fund, kerajaan ada dua consolidated fund lah, satu untuk OPEX dan satu ialah kumpulan wang pembangunan. Dia masuk consolidated fund, kemudian dia akan pindah kepada tu kan. Ialah dia tak ada lah, saya tak rasa lah tax yang dikutip itu is segregated between syariah compliant and non-syariah compliant. I don't think so. So in that sense, soalan itu perlu ditanya dan saya harap you can give that question to kepada ahli parlimen PAS lah.
Supaya ahli parlimen PAS tanya, Menteri Kewangan, bilakah kerajaan akan melaksanakan sistem yang mana kutipan cukai itu diagihkan di antara kutipan cukai yang dikenal pasti syariah dan bukan syariah. Supaya hanya wang syariah saja yang dibelanjakan untuk kita semua. Masa dia jadi kerajaan dulu 33 bulan, dia tak tanya pun soalan tu. Best friend dia Wat Zafrul, dia tak tanya pun kan. So I think in that sense you are right lah. I don't think it's tag or segregated bila orang bayar cukai. Yalah, apa nama ni, whether is syariah compliant ke tak. So that question, sama ada yang akan dibayar oleh kerajaan is that syariah ke tidak tu, those are the kind of things yang kalau orang nak tanya deeper and deeper, dia banyak can of worms keluar lah. Cuma yang saya tak sentuh tadi, memang betul 300 juta ringgit dibayar tunai kepada tabung haji oleh kerajaan pakai duit cukai, no? But do you know kenapa yang 20 bilion lebih itu ialah atas kertas bond, 300 juta tu bayar tunai? Kenapa? Sebab itu untuk membeli saham-saham tidak patuh syariah. Jadi saya pun terkejut. Ya Allah, tabung haji pun ada saham tak patuh syariah. Nah, yang itu kan, for whatever reason, dia tak boleh dibeli dengan sukuk itu, because sukuk itu syariah compliant. Jadi dia gunakan 300 juta untuk beli. Senarai nama dia ada kat dalam ni. Aku pun malas nak baca in detail lah, banyak sangat lah kan. So, two questions daripada apa namanya Betty. DSA tadi more or less tanya pasal apa tadi? Aku dah lupa tanya. Kenapa? Kenapa tabung haji dan bukan EPF kan? Mana you tahu duit EPF tak diambil? Tak jumpa lagi. Kan, mungkin tak jumpa lagi. Mungkin tak jumpa lagi lah. Saya tak rasa lah duit EPF ni sampai ke peringkat aset melebihi liability melebihi aset semua. Sebab EPF ni is the biggest fund. Jadi dia banyak institutional investor yang macam-macam lah. Dia pun institutional investor. Jadi dia terdedah kepada banyak independent scrutiny daripada market semualah. That explains it a bit lah. Satu lagi, Akta EPF juga menyatakan bahawa lembaga pengarah EPF tu dia kena ada wakil-wakil. Dia ada wakil pekerja tau. Dia ada wakil pekerja, dia ada wakil kan, wakil majikan pun ada semua. Jadi dari segi independence and governance, so Akta EPF tu tidak semudah itulah kan. Jadi tapi saya tak pasti, saya tak boleh kata sebenarnya dia tak sentuh EPF. Kita tak tahu tau. Because EPF ni fund dia terlalu besar. Kalau setakat 2 bilion, kacang buta je untuk EPF tau. Kalau ada projek 2-3 bilion, ada cut 20%, 30%, 400-600 juta, itu kacang putih untuk dia orang kan. So only one day we will know lah. So kenapa tabung haji, saya rasa, dia bukan tabung haji saja. Dia si Mahara pun dia dah, Felda pun dia dah sakau semua dah. Mana ada lah Felda daripada 6 bilion free cash sampai kena bail out 10 bilion. So if you take campur-campur semua, easily lah 15 bilion gone. So dia dah sentuh semua. Cuma tabung haji ni dia ada dimensi politik sikit lah. Sebab nak tunjukkan hebatnya UMNO ni, Najib ni, sampai dia punya return tu 8%. 8% ni dah sama dengan investment bank punya return tau. Sama macam apa nama ni, fund manager hebat-hebat kan, 8%. So dia nak beli undi je kan. Jadi sebab itu tabung haji tu, dan yalah UMNO dia gunakan tabung haji tu untuk dapatkan sokongan Melayu Islam lah kan. Tapi yalah padan muka lah semua. Lagi satu round ya, ada ni Urus Setia boleh tolong? Boleh, silakan. Ni backbencher.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arif. Saya dulu adalah pelajar Foundation in SCCA dekat Baitumal, kawasan Parlimen Pandan jugalah. Jadi memang menarik minat saya jugalah untuk membaca tentang RCI ni. Jadi dapatan saya ada satu soalan. Sebenarnya 3 tapi kalau dibenarkan lah ya. Yang pertama ni sangat crucial. Saya nak tanya, adakah tabung haji ada mekanisme ataupun akta untuk menetapkan berapa jumlah dividen ataupun hibah yang diumumkan walaupun tabung haji itu untung? Kita risau kalau sesiapa yang pegang tabung haji ni, pengurusan tabung haji ataupun kerajaan, sesuka hati saja macam ni manipulasi tentang pengumuman hibah. Jadi akan ada yang, yelah kalau kita tahu pengurusan tabung haji ni dipegang oleh orang politik. Jadi risau nanti dia ada kabel-kabel dia, bro, aku nak umum 8% ni. Kalau letak kopam duit aku banyak ni dalam tabung haji ni, nanti aku akan dapat. Contohlah, kau ada 100 juta, kopam duit dalam tabung 100 juta dalam tabung haji, kau akan dapat betul-betul 8 juta saja atas dividen tu, walaupun sebenarnya tabung haji tengah rugi. Kan? Jadi kalau saya tengok daripada data 65% hingga ke 70%. Ini saya ambil data tengok pada Financial Faiz punya penerangan lah. Jadi 65% itu pendeposit adalah bawah RM2,000 simpanan dia. Bermakna 30 hingga 35% adalah lebih pada RM2,000, iaitu orang yang mampu lah. Bermakna ada kemungkinan yang simpan juta-juta dalam tabung haji ni mengambil keuntungan atas keputusan mengumumkan dividen yang tak sepatutnya dia umumkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya cepatkan. Yang kedua, saya tengok daripada RCI ni tentang ketidakketegasan Ketua Audit Negara. Ini simple je lah soalan saya. Dia cakap kat sini, Suruhanjaya Jaya mendapati bahawa financial report lembaga tabung haji itu pada tahun 2014 hingga 2017 diberi sijil audit bersih. Walhal sebenarnya rugi. Adakah kerajaan ataupun Kementerian Kewangan di waktu itu ataupun Perdana Menteri ataupun Menteri Agama mempunyai kuasa untuk mempengaruhi Jabatan Audit Negara untuk memberi sijil bersih kepada financial report tabung haji yang sakit sebenarnya, yang rugi. Dan yang ketiga, ini untuk belia untuk generasi muda, sebab saya tengok one of the shore cadangan daripada RCI lepas ni sekarang deposit minimum adalah 1,300 untuk dapatkan nombor giliran tabung haji. So dia punya shore adalah kena naikkan kepada RM12,980, which is 10 kali ganda lah. So adakah lepas ni anak muda macam saya, kalau nak pergi haji, kena simpan 13,000 dulu dalam tabung haji baru dapat nombor? Tu satu. Kalau ikutkan short RCI ni lah, jika Datuk Seri Rafizi menjadi kerajaan, adakah akan mengikut short ini? Sekiranya jadi kerajaan akan ikut short ini, so apa impact dia? Impact dari segi politik jugalah. So budak-budak rasa macam, banyak ni 13,000 nak kena simpan baru dapat pergi haji. Itu saja. Terima kasih. Kita bagi satu soalan lagi. Daripada Pak. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Yusof bin Ibrahim daripada Pahang. Izin saya mulakan dengan serangkap pantun. Bunga melo di atas para, kembang setaman di taman di waktu pagi. Tujuan siasatan dibuka ketara, menjaga amanah harta aji. Soalan pertama saya tentang siasatan RCI. Siasatan RCI mengesahkan wujudnya sarah urus keuangan pada masa lalu, khususnya isu pembayaran hibah yang melebihi keupayaan kewangan sebenar. Apakah tindakan perundangan dan accountability yang konkret boleh diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab, dan bagaimanakah tabung haji memastikan skandal tak berurus seperti ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan? Soalan yang kedua,
apakah pihak parti bersama berhasrat untuk membuat laporan polis susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI agar siasatan lanjut dapat diambil memandangkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun mula menahan beberapa individu? Atau apakah tindakan parti harus terbatas kepada memberi ulasan seperti yang dibincangkan dalam forum hari ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Yusof. Mungkin satu lagi. Ada abang, okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamadan Ahmad Omar, berasal dari KL tapi Parlimen Bagan Datuk. Jadi ada ramai lagi nak tanya soalan, jadi saya pendekkanlah ya. InsyaAllah, jadi saya ada buat kajian sikit, saya buat study sikit yang mana kisah isu RCI ini sangat besar impact dia ya. Jadi apa yang saya lihat boleh diperbetulkan ataupun mungkin betul atau salah, tapi ada 14 pelaburan. Jadi kalau boleh panel depan sana sama ada YB Raf ataupun siapa-siapa saja, ulaskan satu saja, adakah betul ini isu takbir urus ya. Ada 14 pelaburan yang alami kerugian lebih kurang 2.59 bilion, iaitu yang pertama pelaburan TH Properties, TH Hotels, PTH Indo, Wellspring, Emrail, Abraj, Al-Farah Residential, Darus Semangat, Alam Maritim, True Reach, FGV. Ya, ini interesting. Ini yang paling besar lah, 1.59 bilion. Jadi dan ini adalah sebahagian saja. Ada bonus dan sebagainya yang mana dalam kerugian sepatutnya kalau syarikat dia takkan bayar bonus, dia takkan declare apa-apa. Jadi soalan saya itu, isu dikatakan sini isu takbir urus. Jadi adakah ia benar isu takbir urus atau ada agenda lain atau ada hidden punya perbincangan? Tapi forum ni hari ini bagus, alhamdulillah. Saya sangat suka yang mana saya dapat 2-3 keywords, iaitu roll over. Saya dapat keywords maknanya roll over dengan on paper. Jadi kita tahulah apa maksud dia. Boleh kajilah apa makna roll over dalam accounting. Saya bahagian finance dengan accounting. Roll over dengan on paper. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, last. Kemudian kita teruskan dengan pusingan ni. Assalamualaikum. Selamat malam kepada para panelis. Saya ambil soalan satu saja. Dalam keadaan kerajaan kini sedang dalam berumpas pulas menyelesaikan isu tabung haji ini, ibarat memikul biawak hidup, kita sebagai rakyat Malaysia perlukah kita pertimbang kemungkinan dalam in the foreseeable future kita boleh consider that the tabung haji punya model ni will run out its cost. And that we may have to brace a future that we have to, kita orang Malaysia kena merancangkan perancangan untuk mengerjakan haji tanpa ada institusi masyarakat haji seperti yang diamalkan di negara-negara Islam yang lain. Itu saja. Teruskan dengan respon kepada soalan-soalan. Dia ada 2-3 soalan yang berkaitan finance. Abang Usop punya soalan tadi tu tanya pasal nak tangkap ke tidak, yang tu tanya lawyer. Abang Usop tanya nak buat laporan polis ke tidak. Kami akan tengok ada yang saya rasa ada banyak lagi yang belum didedahkan daripada sebahagian yang dah disebut tu. Yang itu kita kena korek lah. Dan kalau ada benda baru dan kita buat bising, bila buat bising tu tidak ada pilihan kecuali sama ada kita buat laporan polis ke ataupun SPRM ambil tindakan, itu kita akan tengok macam mana lah. But I think there are still a few, terutamanya yang melibatkan 1MDB semua tu. Yang itu saya tak rasa dikupas dengan mendalam ataupun I don't think orang nak pergi dekat lah. Tapi memang betul, tabung haji beli satu syarikat yang sebelum itu dipunyai oleh Jolo.
Kan? So tu yang abang Usop tanya lah. Soalan adik yang kat belakang tadi Ustaz SCCA tu ada dua. Satu, adakah ada apa-apa peruntukan dalam akta? Tak ada. Akta memang, dan saya pun tak bersetuju kalau akta dah letakkan had ataupun letakkan panduan. Sebab market ni dia berubah-ubah sebenarnya kan. Dan pelaburan tabung haji juga contohnya banyak dalam fixed instrument. Fixed instrument ni dia akan ditentukan oleh makroekonomi masa itu. Kan sukuk contohnya lah, kalau saya bagi contoh lah, kalau tabung haji melabur dalam fixed income, dia panggil fixed income lah, maksudnya dalam sukuk lah. Kupon sukuk tu akan dipengaruhi oleh contohnya interest rate. So kalau zaman interest rate 15%, kita dulu-dulu lah, mungkin tahun-tahun awal 80-an dulu pernah lah, and 98 yang tinggi kan, double digit kan. So kalau interest rate 15%, memanglah fixed deposit income dia 15%. So kalau dia masa tu kita dah hadkan hanya boleh bagi 3% pun payah juga. Jadi akta saya rasa tak mudah untuk kita codify dalam akta. Sebab itu the governance dekat tabung haji tu penting. Cuma governance atas kertas ni kalau setakat tulis atas kertas dia tak jadilah. Dia perlukan orang-orang yang jujur. Masalahnya bila orang yang saya ingat tadi Datuk Dr. Nick sebut, kalau nak jadi board member syarikat kewangan semua ni kena pergi interview dengan bank negara. Tadi ada orang komen, kau agak-agak Aziz Rahim tu lepas interview ke tidak? Contohnya kan, kita pun tahu kalau dia pergi interview confirm tak lepasnya. Tapi jadi juga kan. Jadi I think akta tu dia tak perlu sampai ke peringkat begitu. I mean we have to strengthen sebenarnya jenis orang, governor macam itulah kan. Soalan yang kedua pasal queue untuk pergi haji tu. Saya sebenarnya bersetuju tau dengan saranan Suruhanjaya Diraja. Maksudnya kita kena naikkan jumlah simpanan yang perlu ada sebelum boleh dapat angka giliran untuk pergi haji. Sebab bila sekarang ni 2002, 2003 kan, itu yang orang daftar tunggu 100 tahun boleh pergi haji. Sebabnya orang yang 2,300 ada dalam bank dah dapat nombor giliran, dah dapat nombor giliran kan. And kalau pakcik tu dia orang susah lah katakan, dan dia baru mendaftar kan, umur dia dah 50 tahun lebih, dia memang betul-betul nak pergi, kemudian dia baru daftar, giliran dia 100 tahun, matilah dia. And jadi giliran 100 tahun tu kerana ramai orang yang buka akaun yang ada 2,000, 3,000 hanya untuk ambil giliran. Bagi saya sepatutnya kita utamakan kepada yang betul-betul dah nak pergi, terutamanya yang tua-tua lah. Because memang kesian kat dia orang tunggu tiap-tiap tahun merayu kan. Dan it also works, I hope lah, dia jadi insentif untuk orang yang muda. Kalau dia betul-betul nak pergi haji, you simpan betul-betul tau. Make sure you kumpul betul-betul, umur 30 you pergi haji. Jangan hanya bubuh 2,000, lepas tu simpan nombor giliran, tak apa aku 50 baru nak pergi. And then because of that, dia memangsakan orang lain kan. Sama ada you nak letak 2,000, 12,000 ke 15,000 ke 10,000, itu terpulang kepada actuary yang kena kira bagi pihak tabung haji lah. But I do believe yang bila had tu rendah sangat kan, selain of course lah, niat dia kononnya nak membantu orang supaya semua orang boleh dapat giliran. Tapi by now dia dah jadi unintended consequence yang orang tak boleh pergi haji. 100 tahun, 70 tahun, daftar anak aku 130 tahun. Gila apa? Kan? Nasib baik saya dah pergi haji kan. So itu antara benda-benda yang saya rasa yalah, we have to be practical about it lah. Kemudian soalan baru saya tanya. Tadi soalan tadi daripada siapa nama tadi? Daripada Bagan Datuk tadi kan. Kalau tanya saya, adakah ini purely orang kata takbir urus yang lemah ataupun ada hengki-pengki di belakang,
I'm inclined to believe ada hanky-panky. Sebab saya kata jumlah billions ni, it never happens dekat peringkat GM or CEO lah. Ibrahim Sani contohnya ialah bekas CEO sebuah agensi kementerian. You can ask him, aku check semua tau. Kan, berapa 10,000, 20,000 saya tanya. Jadi sebenarnya CEO yang syarikat berkaitan kerajaan ni, dia takkan move kecuali dapat approval ataupun tax seat wing-wing, kenyek-kenyek. Tapi itu yang masalahnya, sebab yang sign tu dia orang. Jadi nama dia orang dekat situ tahu. Sebab itu saya kata bagi bajet lebih kepada PDRM dengan SPRM ni, biar diberi korek siapa di belakang. Because for you to trace the hanky-panky, you have to follow the money trail. Tengok counterparty dekat sana siapa yang dapat, kona kat mana, dia akan round tripping, mesti ada orang dapatnya. Dan benda itu sebenarnya kalau Datuk Seri Anwar betul-betul cintakan kebenaran pasal benda ni, memang dia pergi trace betul lah. Kalau bagi kat aku, memang aku gali dalam kubur lah. Sebab memang sakit hati kan. Dan dia tak cukup dengan sekadar hanya sebut saya akan serahkan kepada pihak berkuasa untuk. Dia tak cukup. You have to make sure that you gali sampai you jumpa, because kalau dia sampai bilion-bilion ini bukan ikan bilis punya cerita. Dia sama macam LCS. Kita gali balik LCS nanti. Kan? LCS akhirnya bising pumpang. Seorang general je kena. Seorang Laksamana je kena. Lepas dakwa kat dia memang betul dia tua. Lepas tu dia not fit to stand trial. Habis macam itu saja. Kan? Padahal ada banyak transaction yang ke belakang kiri kanan itu. Tapi on paper, kalau you just tengok on paper, okey lah orang ini saja. But you and I know it's not the guy on paper. Dia ada di belakang itulah. So, we hope lah if it takes another 10 years untuk kejar siapa yang sakau-sakau ni, saya harap one day masa Dr. Akmal Saleh dah tak jadi ketua pemuda sebab dia dah tua, masa itu yang sakau-sakau ni kita boleh dakwa tau. Bila dia tanya siapa yang sakau, kau tunggu 10 tahun lagi. Kalau kita jumpa, dia orang ni semua kena dakwa. Okay, saya tak nak jawab banyak, sikit saja. Yang pertama tentang soal had untuk daftar haji tu, saya setuju dengan Saudara Rafizi. Sebab mungkin orang sedar tidak sedar, kos buat haji muasasah paling basic sebenarnya dah 20,000 lebih. Okay, jadi sekarang kerajaan dah mula penyasaran subsidi haji lah. So maksudnya kalau T20 I think dia kena bayar full. Kalau M40 dia dia bayar lebih sikit. Dan kalau ni mungkin sekitar 12,000 tu lah yang kalau untuk B40. Jadi kita balik pada soal konsep haji dan kemampuan tu. So itu antara sebab kat Malaysia jadi 100 tahun. Sebab dengan bayar 1,000-2,000 kita dah dapat nombor giliran. Dan bila kita tingkatkan had, dia juga akan galakkan lebih ramai orang untuk kembali menabung dalam tabung haji lah. So I think that is something yang memang kita kena fikir. Tentang sama ada kita kena envision buat haji satu hari tanpa tabung haji, saya rasa tak perlu kita nak buang ataupun terus lupakan tabung haji. Sebab tabung haji ada kelebihan dan kekuatan dia. It has been built over the years. Tetapi kita kena bertindak segeralah supaya kekuatan tabung haji ini tidak akan hilang begitu sahaja disebabkan beberapa kesilapan yang berlaku dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Baik, saya nak jawab tentang tindakan tadi. Berkenaan dengan tindakan pengurusan atasan, contohnya asas misrepresentation ataupun salah nyataan dan juga sembunyikan maklumat. So dia berbentuk kita katakan kuasai kriminal. Maksudnya polis boleh siasat dan tangkap, dapat arahan tuduh di mahkamah oleh Jabatan Peguam Negara, dia akan didakwa. Tapi dalam masa yang sama, tabung haji juga ada tindakan di bawah tindakan sivil untuk memulakan saman. Itu kita katakan satu kausa tindakan
boleh dimulakan civil dan juga boleh tindakan jenayah. Jadi tak perlu pun tunggu sebenarnya polis habis siasat ataupun tidak. Sebab dalam RCI kita dah baca, RCI tabung haji sendiri dah buat siasatan dalaman daripada 2018. Tinggal lagi kita tak tahu apa yang menghalang mereka untuk memulakan tindakan civil. Saya bagi satu contoh. Dalam kes dikatakan misrepresentation dan juga menyembunyikan maklumat berkaitan tindakan LTH dalam penjualan pegangan equity THIP kepada PT Borneo Pacific. Jumlah terlibat saya dah sebut tadi, USD 910 juta. USD. Jadi itu yang besar lah. Maknanya boleh saja mulakan tindakan civil. Belum lagi kita tengok yang pemberian bonus istimewa 2.2 juta tu kita rasa kecil lah. Tapi still proceed lah dengan tindakan saman untuk ambil balik. Sebab itu pun dalam show yang diberikan oleh RCI, maknanya recover balik. Regardless lah polis ataupun yang punya siasatan, tapi dalam bidang ataupun jurisdiction civil tu sendiri boleh mulakan tindakan untuk recover balik duit-duit ni tadi. Macam mana nak bayar dan sebagainya itu soal kemudian lah. Selagi mana orang ni pengurusan terdahulu yang terlibat hidup lagi saman dan kita tengok apa yang berlaku. Sekurang-kurangnya selepas daripada forum bersama malam ini, maka masyarakat ada satu expectation untuk melihat tabung haji memulakan tindakan civil yang mana entirely atas pendirian ataupun pendirian dia sendiri. Tak boleh nak dakwa-dakwa lagi kan. Itu nak tunggu sana bagi arahan, nak tunggu sini bagi arahan. Jadi daripada tadi ada seorang yang bagi tentang 14 pelaburan. Kalau kita baca 14 pelaburan tu lagi sakit hati. Contoh syarikat Emrail hutang 20 juta. Tapi baru bayar 2 juta. Puja gila benda ni. 20 juta hutang tapi baru bayar 2 juta dan takkan tak buat apa-apa. Contohnya begitulah. Jadi saya merasakan kalau ini boleh dimulakan oleh tabung haji, kalaupun ada suara-suara politik mengatakan oh jangan buat sebab ini kawan aku, maka tabung haji perlu berdiri dengan sendirinya, kalau tidak masyarakat akan terus memandang rendah pada mereka. Wallahualam. Assalamualaikum. Kalau sedikit saya mencelah berkaitan dengan good governance. Tadi Saudara Fizi juga sebut tentang integrity and competency. Kerana ia menyentuh tentang individu, tidak? Jadi good governance definitely it has to be implemented by the individu. So dalam pemilihan tu sudah pasti, bukan saja pemilihan itu secara rapi dibuat oleh kepimpinan semasa, tetapi juga kita memikirkan siapa succession planning pula, tidak? Yang akan meneruskan. Mana terlalu halus kita dalam pemilihan kepimpinan, sebab kejayaan sesebuah organisasi itu ialah individu yang mengepalai. Tapi malamnya oleh kerana penlibatan politik, maka kita dapatlah pemimpin-pemimpin yang satu kelayakannya tidak ada, integritinya jauh sekali. Yang kedua berkaitan dengan kalau bersamalah sekarang ni pemilihan calon-calonnya melalui interview. Jadi isu integriti sudah pasti saya rasa kepimpinan bersama memberi penumpuan yang tinggi pada integriti. Sudah pasti mereka telah membuat semakan terhadap calon yang akan diberi peluang untuk bertanding. Adakah tidak elok juga kita kemukakan kepada masyarakat awam sebelum pilihan raya, inilah calon-calon yang akan shadow kabinet kita, supaya bukan sahaja integriti tapi wibawa kepimpinan kita. Sebab kalau rakyat di setengah negara barat dia ada shadow cabinet, siapa akan jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan siapa, kita memberitahu pada masyarakat awal-awal. Kalau Menteri Kewangan yang tidak pernah ataupun integriti dia menjadi satu isu, ataupun dia tidak begitu layak menjadi Menteri Kewangan atau Menteri dulu sumber asli, kalau dia sendiri buku pun tak kenal, nak buka buku pun tak kenal, sakit nak jadi menteri whatever kementerian, atau menteri yang tak pernah yang terlibat dalam NGO nak mengendalikan sebuah kementerian yang begitu besar, tak pernah ada pengalaman.
Kalau kita nak beri ke dia peluang pun, berilah timbalan menteri sekurang-kurangnya. Biar dia belajar. Jadi ini penting. Jadi inilah biar rakyat yang melihat dan membuat pemilihan. Biar kita dah, inilah shadow kabinet saya. Kabinet saya begini, kalau kami menang pilihan raya di peringkat pusat, ini dia. Kalau peringkat negeri, ini dia. Mengapa? Saya tahu selepas itu yang membuat keputusan di negeri, contohnya bukan kita yang buat keputusan mutlak, yang muktamadnya. Saya tahu tentang hal itu. Tetapi apa salahnya kalau kita kemukakan sebagai sebuah parti. Dan ini juga memberi tekanan kepada sesiapa yang untuk mempengaruhi pemilihan. Begitu di peringkat negara. Saya juga tahu. Tapi rakyat yang memilih juga akan kecewa jikalau pemimpin yang disenaraikan, yang dikemukakan oleh parti itu tidak diberi tempat oleh mana-mana institusi yang boleh mempengaruhi pemilihan itu. Baik, terima kasih kepada mereka yang hadir. Terima kasih juga kepada mereka yang bersama kita di atas talian. Maka selesailah siri forum bersama edisi pertama. InsyaAllah kita adakan siri forum bersama seperti ini kepada mereka dalam yang hadir mendatang, dan saya mengalu-alukan orang ramai untuk juga cadang isu-isu apa yang perlu kita bincangkan seperti mana kita bincangkan pada isu pada malam ini. Sekian, terima kasih, dan mungkin kita berikan tepukan yang guruh kepada ahli-ahli panel kita. Terima kasih.